guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Yes. Okay guys, so hari ni kita nak membincangkan pasal salah satu restoran ni, di mana restoran ni dia guna satu nama ataupun satu benda lah kan, senang cerita, yang dinamakan sebagai Wafak. Aku pun tak tahu apakah itu Wafak. So apa kata kita masuk dalam TikTok, kita tahu apakah yang dimaksudkan dengan Wafak dan macam mana cara kerja Wafak ni berjalan. Jom. Okay, so kita masuk dalam video lah ya. Di lokasi satu lokasi Kuantan. Oh, saya nak beritahu tak, dia memang orang akan tahu. Okay. Tapi kita bagi tahu di sebuah kedai makan. Tahun bila? Minggu ni. Oh baru lagi. Okay. Biasa kalau kita bawa keluarga, kita bawa anak, kita bawa isteri, tak buat skandal lah, berarti kita ada isteri kan. Tak baik, dosa haram. Okay, jadinya memang waktu tu memang boleh jadi masa saya punya kereta tersadar tepi jalan. Kita hantar ke bengkel untuk baiki dan bawa anak dan isteri pergi makan. Macam-macam order dengan badan bulat gini takkan ada sikit-sikit. Banyak punya. Anak order itu, saya order ini. Tapi ada satu perasaan yang membuatkan saya rasa macam okey ke tak ni? Okey ke tak sebelum kita makan? So saya baca Al-Fatihah, doa makan dan selawat 3 kali. Sebab apa? Saya tak sangka. Sebab saya ingat jika ada sesuatu yang tidak perlu ada, ya Allah kau bagi tahu. So kira yang ni kali pertama, betul? Kat kedai makan. Betul. Okay. Tengah makan, anak berdiri. Anak suka. Yaya kenapa? Yaya nampak benda bulat tu terbang. Sudah. Kenapa saya dengan isi pandang. Sebabnya kenapa dia tengah ketawa, makan tu, kenapa dia happy? takkan tak habis kompon habis lah dia sendiri kan. Dah rasa macam alamak. Tanya Yaya nampak apa? Ya nampak benda bulat terbang tu, warna putih. Abi tengok tak ada. Abi pusing tak ada dah, hilang dah. Alamak. Macam bulat mana macam ni haiwan. Bulat macam ni mungkin kupu-kupu. Kalau bulat macam ni Besar sangat tu. besar sangat untuk saiz sebenar kupu-kupu ataupun kata apa, haiwan. Betul. So kita percaya budak takkan menipu. Betul. Memang waktu tu saya dengan isteri kata macam mana ni, kita habiskanlah makanan, duit juga ni, habiskan duit. Fikir lagi lah. Memang lepas pada tu makan memang tak tenang. So cepat-cepat habiskan makanan, bawa anak keluar pada kedai. Alhamdulillah, memang kita dah siap balik tu bercerita lagi. Macam mana? Takkan nak tipu. Budak-budak mana yang nak tipu betul? Budak ni dia cerita apa yang dia nampak. Sorry tanya, yang anak ni dia umur berapa? Umur 5 tahun. Secara logiknya 5 tahun ni takkan dia main-main kan? Betul. Kalaulah kat situ Abi ada kelawar lah. Tapi bila dia tak dapat nak gambarkan benda yang dia nampak tu, something wrong lah. So saya tak kata kedai dia ada memakai, tapi penonton berhati-hati. Kalau kedai yang tak pernah pergi makan tu, lebih elok baca terlebih dahulu. Bukan sebab apa, di zaman moden ni masih lagi ada yang gunakan. Antaranya Wafak ni, kalau boleh tengok ke internet lah, macam-macam bentuk. Orang sujud, orang berdiri, segitiga untuk melarikan kedai. Dia macam berlari. Itulah sangat kita kena berhati-hati. Nanti kita juga tengok macam mana Wafak tu ya. So macam untuk Ustaz sendiri kan, nasihat untuk mungkin kita punya audience kan, kalau anda kata berlaku dekat diorang tengah makan ada benda-benda mistik berlaku, adakah diorang patut teruskan makan ke atau apa? Just situasi anda. Kalau anda rasa boleh makan, kalau anda rasa perubahan rasa tu tak lain, ataupun tidak berubah, teruskan makan. Tapi kalau saya dah rasa lain tu, minta maaf lah. Memang kita gerak lah. Sebabnya kena ingat, sihir ni dia akan efek pada badan dan juga pada keluarga. Okey, antaranya yang pernah berlaku kepada kawan-kawan saya lah. Diorang ada cerita makan kedai lain lah. Dia kata dia makan
datang kedai apa macam-macam order apa, bila balik tu sakit perut, muntah. Takkanlah keracunan makanan. Yelah, boleh jadi keracunan makanan, tapi diorang cerita masuk kedai tu rasa macam lapar sangat, macam tak makan, padahal makan je. Dia rasa Nampak macam tak? Dia bukan ada seperti yang satu biasa situasi lah, yang kan? anda sendiri boleh tahu, tapi berjaga-jagalah. Tapi kalau nak pergi makan tu makan je lah. Tapi berjaga-jaga, doa tu penting. Kita tak tahu kuasa Allah. Tengah baca doa makan tu nampak keluar pada kedai. Lebih elok keluar pada kedai. Di lokasi Kita tengok gambar Wafa. Kalau korang nampak benda ni dekat kedai makan, better keluar je lah, carilah kedai lain. Ini adalah wafa ataupun azimat yang kebiasaannya digunakan untuk dijadikan sebagai pelaris kedai ataupun jualan si peniaga. Wafa atau azimat ni sebenarnya banyak rupa. Weh, dia nama Allah lah guys. Weh, kalau macam ni lah rupa dia, tak tahulah aku weh. Tapi syukur aku tak pernah nampak tau. Tapi tak salah kalau kita nak letak Bismillahirrahmanirrahim dekat atas tu kan. Kalau kau nampak yang atas pintu tu, yang tu okey sikit lah. Tapi yang tampal kat dinding ni aku tak tahulah ya. Wafa ni rupa-rupanya yang ada macam ni pun ada jugalah ya. Ada nama Allah, bahayanya. Tapi kadang macam kita sendiri pun kita anggap benda tu alah, ya hiasan lah, macam kita nak letak kan. Tapi tak sangka pula benda ni wafa. Oi, Jenis dan tujuan pemakaiannya. Sebagai contoh, ada je orang yang menggunakan wafa ni untuk letak dekat depan pintu rumahnya. tak sangka Boleh jadi pula dia orang bertujuan buat untuk macam melindungi stiker. rumah mereka Tak daripada baik, dimasuki tu dah lah pencuri guna nama Allah. atau orang yang berniat jahat lah. Tapi nak tak nak, kita kena berpegang yang amalan menggunakan azimat ataupun wafa ni dikategorikan sebagai syirik. Dan dalam hadis Rasulullah SAW ada juga menyebut, barang siapa yang menggantungkan tamimah, tangkal ataupun azimat, maka dia telah melakukan syirik. Dan secara realitinya bukan segelintir orang Islam yang menggunakan wafa ni, tetapi ada juga masyarakat yang bukan Islam turut menggunakan. Sebagai contoh yang banyaknya dekat Siam ni lah. So macam mana nak tahu kedai tu ada pelaris ke tak? Bila korang masuk sesuatu kedai, cubalah perhatikan pintu masuk di sekitar bahagian makanan dan kaunter. Yang itu kebiasaannya lah. So kalau mana ada anak kecil tu masuk je kedai makan, korang nampak anak korang jenis yang macam ni, duk melilau mata dia dan menangis sebagai anak gila, korang dah faham lah. Kalau korang nampak benda ni dekat kedai makan, better keluar je lah, carilah kedai lain. Ini adalah wafa. Bismillah, kita tengok di sebalik ni ada. Ini adalah simbol-simbol yang biasa dipakai dalam rajah atau wafak untuk sihir. Ini saya yang gambar sendiri ketika melihat foto yang dirajah ini. Simbol-simbolnya seperti ini, ada bendera-bendera di samping. dia macam simbol ni guys. Kau nampak tak simbol yang ni, yang macam segitiga ni kan? Tu macam dajjal pun ada juga. Dan ada juga di raja tersebut ditulis tujuan sihirnya. Misalnya nih ada tulisan khianat, artinya khianat, maut, mati, marit, sakit, dal, fitnah. Aku takut juga lah cakap pasal mati-mati benda macam ni, takut pula. Hari ini saya di lokasi satu lokasi kuantan. Okay guys, so itu sedikit pasal wafa. Dan rupa-rupanya wafa ni dia macam ada ayat-ayat suci Al-Quran. Tak sangka pula ya. Tapi diorang letakkan dan diorang kategorikan dia sebagai rupa bentuk segitiga. Diorang masukkan ayat Al-Quran tu, jadi dia kan bentuk segitiga. Tak sangka pula lah weh, zaman sekarang ni. Aduh, nampaknya kita kena sentiasa berhati-hati lah guys, ya. Kita kena sentiasa berhati-hati dan jangan lupa untuk sentiasa check. Kalau korang masuk kedai tu, check betul-betul, tengok ada wafak ke tak, ataupun boleh kata pelaris ke tak kat kedai tu. Ataupun senang cerita, tengok anak-anak korang. Kalau anak korang tu macam pelik je rupa dia kan, that mean ada something wrong lah dekat kedai tu. So kena berhati-hati lah guys. Zaman sekarang ni memang tak macam zaman dulu tau. Memang lagi bahaya. Okay guys, aku rasa sampai sini aku take kita kali ni. Bye, Assalamualaikum. Bye.